kecil 1 minit hari ni. Okey, hari ni kita ada satu potong saga ni. Apa masalah potong saga ni? Dia ada bunyi misteri. Ni kalau anda boleh dengar dekat ni, memang boleh dengar dengan jelas. Bunyi macam besi tu pecah. Dia kipas. Bunyi macam kipas tu pecah. Krek 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 krek. Dan owner bagi tahu dia dah pergi 2-3 tempat tapi tak dapat settle juga. Okey, so at last dia bawa datang sini. So, macam mana saya cari bunyi ni? Untuk cari bunyi ni kita perlukan sebatang besi ni. Okey, saya syak bunyi ni datang daripada water pump dia. Jom tengok sikit. Okey, macam mana kita nak confirm bunyi datang daripada water pump? Okey, kita ambil satu besi ni. Okey, nampak tu water pump? Okey, zoom sikit. Kita letak satu dekat water pump macam tu, besi ni. Okey, letak kat water pump. Lepas itu, telinga kita letak dekat besi ni dan tutup dengan tangan macam ni. Okey. So, bila saya tutup macam ni dengan tangan dekat telinga, saya boleh dengar melalui besi ni bunyi yang sama dengan bunyi yang keluar yang kuat ini. So di sini saya confirmkan bunyi ni datang daripada water pump. So siapa yang kat rumah tak settle masalah bunyi kat enjin tu, boleh cuba cara ni. Ambil besi, letak dekat mana-mana part yang bergerak, kemudian tutup dengan tangan macam ni. InsyaAllah anda berjaya cari nanti. So kalau kereta anda ada masalah, tak tahu macam mana nak cari, tak tahu macam mana nak settle, boleh bawa datang ke PZ Motorsport Sunway Ipoh. Selamat hari ini settle.